Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aid Rakib Al-Amin dari Sekolah SMK Selayang Baru. Saya di sini ingin menceritakan tentang sebuah buku yang berjudul Ahmad Amar, Tarbiyah Sesudah Kematian. Buku ini telah ditulis oleh Meja Bersara Muhammad Qayyum Badaruddin. Buku ini telah ditulis pada Januari 2014. Buku ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Ahmad Amar. Siapakah Ahmad Amar ini? Ahmad Amar merupakan pemuda yang bijaksana, taat kepada Allah dan menjadi idola kepada anak-anak muda pada zamannya. Kematian Ahmad Amar ini telah menjadi satu fenomena yang besar, sebab dikarenakan Ahmad Amar ini telah menjadi pempengaruh yang paling mempengaruhi di dunia. Ahmad Amar juga bijak dalam segi agama dan juga ketenteraan. Ibu Ahmad Amar sangatlah sedih dikarenakan kematian Ahmad Amar. Ahmad Amar pernah berkata kepada sahabatnya, "Bacalah surah Al-Ikhlas kepada diriku sewaktu aku meninggal dunia." Daripada buku ini banyak pengajaran yang boleh kita ambil, seperti janganlah kita meninggalkan perintah Allah dan janganlah kita melakukan larangannya. Kedua, kita harus patuh arahan ibu bapa dan juga cikgu-cikgu. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.